Anda tahu tak yang ramai orang Malaysia boleh hidup dengan lebih selesa di Indonesia berbanding di negara sendiri? Ini bukan cerita dongeng. Ini fakta yang bila anda tahu, anda akan mula question semua benda. Dalam masa 10 minit ini, anda akan discover jurang mengejutkan antara dua negara serumpun yang media jarang sentuh. Sebelum kita continue, saya nak minta bantuan sikit. Kawan saya dari Singapura cakap, video macam ni tak akan dapat perhatian sebab orang Malaysia lebih suka tengok konten luar negara. Tapi saya percaya kita deserve tahu realiti ni. Kalau anda rasa topik macam ni penting, tekan like sekarang. Buktikan yang kita support konten yang buka mata kita sendiri. Assalamualaikum. Jom kita start dengan sesuatu yang anda buat hampir setiap hari. Makan nasi lemak. Di Malaysia, nasi lemak biasa tepi jalan sekarang dah cecah RM8 sampai RM10. Yang ada ayam rendang boleh pergi RM15. Tapi di Jakarta, nasi lemak atau yang mereka panggil nasi uduk, anda boleh dapat dengan RM15,000 je. Tu dalam RM4.50, separuh harga Malaysia. Dan portion lagi besar. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan. Cuba anda bayangkan nak sewa apartmen studio di Kuala Lumpur. Area okey sikit macam Ceras atau Wangsa Maju, anda kena prepare RM1,200 sampai RM1,500 sebulan. Airbnb pun dah mahal. Sekarang terbang ke Jakarta. Area setaraf macam Kemang atau Tebet, apartmen studio anda boleh dapat dengan RM3 juta sebulan. Convert, RM900 je. Dan bukan apartmen lusuh tau. Fully furnished, ada gym, kolam renang, security 24 jam. Anda mesti fikir, tapi gaji Indonesia lagi rendah kan? Ya, betul. Tapi ini yang ramai tak realise. Untuk orang Malaysia yang kerja remote atau ada income dari Malaysia, Indonesia jadi syurga. Your ringgit literally jadi 3 kali ganda kuasa beli. Bayangkan, gaji RM4,000 di Malaysia rasa macam RM12,000 di Indonesia dari segi lifestyle. Mari kita go deeper. Pernah tak anda terfikir kenapa ramai content creator Malaysia sekarang pindah Bali? Bukan sebab pantai cantik je. Cost of living memang jauh beza. Sewa villa dengan kolam renang peribadi di Canggu, RM8 juta sebulan. Tu RM2,400. Di Malaysia, nak dapat landed house dengan pool, minimum RM4,000 sebulan. Kalau jumpa pun. Tapi yang paling buat anda terkejut adalah healthcare. Saya ada kawan pernah sakit gigi teruk masa kerja di Johor Bahru. Klinik swasta charge dia RM350 untuk cabut gigi bongsu. Simple prosedur je. Lepas tu dia balik kampung mak dia di Surabaya. Sama exact procedure. Charge RM600,000. Convert jadi RM180, separuh harga. Doktor pun sama qualified. Klinik pun sama bersih. Sekarang kita masuk bahagian yang lebih serius. Education. Ini yang buat ramai parents Malaysia start tertanya-tanya. International school di Kuala Lumpur macam ISKL atau Garden International boleh charge RM60,000 setahun ke atas. Ada yang sampai RM90,000. Gila tak? Di Jakarta, international school berkualiti macam JIS atau JIMS charge sekitar RM120 juta setahun. Tu dalam RM36,000. Masih mahal. Tapi bila compare, you're saving RM24,000 setahun. Satu kereta baru tu. Anda tahu apa lagi yang shocking? Internet speed. Malaysia proud sangat dengan infrastruktur kita kan? Tapi cuba cek. Unify 100 megabit sesaat, anda bayar RM129 sebulan. Indonesia punya IndiHome Fiber 100 megabit sesaat, RM350,000 sebulan je. RM105. Dan coverage mereka sekarang dah luas. Even kampung-kampung dah ada fiber. Transportation pula jangan cerita.
Grab ride dari Mid Valley ke KLCC, peak hour boleh kena RM25 ke atas. Di Jakarta, dari Senayan ke Sudirman, same distance lebih kurang, Gojek charge RM25,000 je. RM7.50. Triple difference. Dan kereta mereka lagi banyak. Waiting time lagi cepat. Tapi ini bukan pasal Indonesia murah je. Ini pasal kenapa Malaysia jadi mahal. Cuba anda recall. 5 tahun lepas, nasi lemak biasa berapa? RM5 boleh dapat yang sedap. Sekarang, RM8 dah standard. Roti canai dulu RM1. Sekarang RM1.50 sampai RM2. Milo ais yang dulu RM2. Sekarang kedai mamak charge RM3.50. Dalam masa 5 tahun, harga naik hampir 60%. Tapi gaji naik berapa? Kalau naik 10% pun dah kira okey. Indonesia lain. Ya, harga mereka pun naik. Tapi pace dia tak seagresif Malaysia. Dan yang paling penting, bahagian income to expense ratio mereka maintain better balance. Kalau anda fresh grad kerja di Jakarta dengan gaji RM7 juta sebulan, anda masih boleh hidup selesa, makan luar, weekend jalan-jalan. Di Malaysia, fresh grad gaji RM2,500, barely cukup lepas sewa, makan, petrol dan simpan sikit. Sekarang mari kita talk about something yang ramai orang ego nak admit. Quality of life. Malaysia selalu bangga cakap kita better infrastructure, better development. Tapi anda pergi Jakarta sekarang try. LRT mereka, MRT mereka, integrated dengan bus Transjakarta. Komuter jam 7 pagi memang packed. Sama je macam KTM kita. Tapi coverage mereka lagi luas. Anda boleh pergi dari utara ke selatan Jakarta just guna public transport. Try buat sama di KL. Good luck. Dan mall. Indonesia obses dengan mall. Every corner ada mall besar-besar. Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Senayan City. Bukan sekadar tempat shopping. Mereka buat mall jadi community space. Ada taman dalam mall, ada art gallery, ada event space. Malaysia, kita ada mall banyak, yes. Tapi most of them sama je konsep. Anchor tenant, food court, cinema. Boring. Food scene pun kalah. Anda nak cari street food best di KL, you know the usual spots kan? Jalan Aloh, Pasar Malam, area kampung seten-seten. Jakarta, every neighborhood ada food culture sendiri. Kebun Sirih famous untuk soto Betawi. Menteng area best untuk nasi goreng kambing. Blok M legendary untuk Thai food mereka. Variety gila babi. Dan harga? Sekali lagi, way cheaper. Ni yang paling best. Entertainment. Konsert international artis datang Malaysia, tiket harga langit. Coldplay last time, basic tiket RM300 plus. VIP boleh cecah RM2,000. Same artis pergi Jakarta, tiket start RM1,5 juta, RM450 untuk VIP. Dan venue mereka, Gelora Bung Karno Stadium to capacity 80,000 orang. Bigger crowd, better atmosphere, cheaper price. Tapi sekarang real talk, Indonesia ada masalah sendiri. Traffic mereka memang nightmare level. Jam yang anda experience di Federal Highway tu, main-main je compare dengan Jakarta. Mereka boleh stuck 3 jam just nak travel 10 kilometer. Air quality pun teruk, especially dry season. Dan birokrasi, jangan cakap. Nak settle dokumen government, boleh ambil masa berbulan-bulan. Malaysia ada kelebihan. Sistem kita more efficient untuk certain things. Nak renew passport? Few days je. Indonesia boleh ambil minggu. Nak register syarikat? SSM boleh settle online. Indonesia kena pergi sana-sini, stem sini-sana.
Political stability pun kita better. Mereka tukar government macam tukar baju. Tapi here's the thing yang anda kena understand. Jurang ni bukan pasal satu negara better than another. Ini pasal purchasing power. Ini pasal how far your money can take you. Dan sad reality is, untuk middle income Malaysian, Indonesia offering better value for lifestyle sekarang. Cuba you imagine, gaji RM5,000 di Malaysia. Lepas potongan EPF, SOC, SO, tax, you dapat maybe RM4,200 dalam tangan. Sewa RM1,200, kereta installment RM800, makan sebulan RM1,000, utilities RM300, petrol RM400. Tinggal RM500 je nak saving atau enjoy life. Stress tak? Same RM5,000, you kerja remote kat Jakarta. Convert jadi 16.5 juta rupiah. Sewa 3 juta rupiah. Makan 3 juta rupiah. Utilities RM500,000. Transport 1 juta rupiah. You left dengan 9 juta rupiah. Tu RM2,700. 5 kali ganda lebih fleksibel. Banyak orang Malaysia dah mula sedar ni. Digital nomads, remote workers, freelancers. Mereka bas kat Bali, Yogyakarta atau Bandung. Dapat klien dari Malaysia atau international, tapi spend money di Indonesia. Best of both worlds. Dan Indonesian government pun welcome. Mereka ada visa specifically untuk ni sekarang. 5-year visa untuk remote workers. Yang paling ironik, ramai Indonesian professionals datang Malaysia untuk kerja sebab gaji lagi tinggi. Then, ramai Malaysian professionals pergi Indonesia sebab cost of living lagi rendah. Swap. Tapi, end of the day, siapa yang menang? Yang tahu mainkan currency advantage. Anda perlu faham, ini bukan pasal loyalty pada negara atau patriotism. Ini pasal survival. Ini pasal securing future. Kalau you ada option untuk live better dengan same income, kenapa tidak? Dan paling penting, ini kompetitif. Bila ramai orang start migrate keluar sebab affordability issue, eventually, akan force Malaysia untuk address the problem. Indonesia tak perfect, Malaysia pun tak perfect. Tapi data tak tipu, numbers tak tipu. Cost of living index Malaysia dah overtake Indonesia by significant margin, tapi median income gap tak selebar tu. Yang kaya makin kaya, middle class makin squeezed. So what's the takeaway dari semua ni? 3 perkara. 1, always know your options. Dunia dah borderless. You tak terikat dengan satu tempat je. 2, understand currency power. Ringgit you mungkin weak globally, tapi against rupiah, masih ada advantage. 3, Malaysia needs wake-up call. Cost of living crisis ni real. Bila own citizens start looking elsewhere untuk better life, that's alarm bell. Kalau anda rasa video ni buka mata anda, share dengan kawan-kawan. Subscribe untuk lebih banyak konten yang expose reality macam ni. komen bawah. Bagi tahu pengalaman anda. You pernah pergi Indonesia? Rasa beza tak? Or you ada plan nak try? Kita kena start conversation ni. Akhir kata, Malaysia will always be home. Tapi home kena layak untuk ditinggali dengan selesa. Dan kalau kita semua diam je, nothing will change. Terima kasih kerana dengar sampai habis. Jumpa lagi.